Day trip pergi Terengganu. Hello Kopi Milo. Bibi and my sister punya friends datang Terengganu sebab nak makan dekat warung Pok Nong Cilok Tepung. Awal 5 pagi kita orang dah sampai dekat airport. Sampai je dalam 8.30. Terus nak cari keropok leko saja. Tak ada, tutup. Kedai keropok dah tutup. Kita orang pergilah Fauzi nasi kerabu. Rasanya korang kalau sampai sini tak sah kalau tak makan nasi kerabu. Bibi ambil nasi kerabu daging. Yang lain ambil yang mana nasi kerabu diorang sukalah. And I makan laksam. Total hangus dekat sini dalam RM90. Ni keropok leko seterusnya. Keropok leko Mangah Pak Ali. Mangah Pak Ali ni keropok leko dia memang tak banyak sangat ikan tau. So dia macam light-light je rasa. And I suka lah makan pandai-pandai lepak kat situ. Ni pun tak jauh pada airport. Kita orang dapat air free tau. Yang ini kalau korang datang hari Khamis, diorang tutup awal tau dalam 2.30. Jadi korang datang lawan. Diorang memang akan tutup hari Jumaat. Hari lain diorang buka sampai keropok habis. Rasanya semua orang tahu ni tak pergi Pasar Payang tak sah. Tapi korang tahu tak, Pasar Payang sekarang dah berwajah baru. Nak cari apa? Kat depan ada makanan. Tengah-tengah ni ada kedai batik, kedai baju. And batik Wawa ni memang cantik tau. And Bibi punya pilihan mestilah yang cantik-cantik guys. I'm so happy masa ni. Next kita pergi kedai tudung. Dan carilah bawal macam mana pun, style macam mana. Memang cantik kat kedai ni. Dia berdekatan dengan ATM tau. Kedai dia yang mula-mula. Nak mahal ke murah, korang pilih je yang mana korang nak. Semua ada. Korang kalau pergi lorong BP 62 datang kedai abang ni. Sebab baju dia murah-murah. Yang itu RM10 je korang. Lepas tu kat sini ada juga macam kain songket ni. Harga kat situ tulis 100. Tapi abang ni jual dah 50 je. Lepas tu dia siap bagi free gift korang. Korang tak beli pun, abang ni rajin je melayan korang kat sini tau. Dia siap share lagi artis pernah datang sini. Tak sah datang Terengganu kalau korang tak try bahulu bakar ni korang. Panas-panas macam tu dia masak. Lepas tu korang makan mantap. Dessert yang lain pun ada juga. Terpulang korang nak beli ke tak. Tapi kat sini yang memang special dia bahulu dia. Yang lain tu macam okey-okey lah untuk korang cuba. Dah sampai sini takkan nak beli satu. Mestilah beli banyak. Next kita orang pergi keropok Kak T. Okey, keropok Kak T ni rasa ikan dia lebih sikit daripada keropok yang mula-mula tadi. Dan ni pun best. Sebab aunty tu cakap kita orang comel. Comel nak beli apa comel? Manalah korang tak beli banyak lepas dengar dia panggil korang comel macam ni. Ini dia kedai yang kita orang sanggup naik flight dari KL semata-mata nak makan sotong dekat warung Pok Nong. Kami sampai sini dalam pukul 3.30. Itu pun dah ramai. Nasib baik tak perlu beratur ke apa. Sampai je dekat sini masih ada tempat duduk yang kosong. Tak sah kalau datang sini tak makan sotong. Sotong tu 2 ketul dalam RM45. Bila makan tu memang kriuk-kriuk bunyi dia mantap. Jadi dekat sini kita orang habis total dalam 170 lebih makan sotong. Ada udang, ada ikan dan juga kerabu Maggi. Korang tengoklah muka aku yang happy benar dapat makan tu. Masalahnya bukan best makan je. Bila kau makan, kau tengok pemandangan laut, kau dengar orang nyanyi dekat sini, kau macam complete heaven. Persinggahan terakhir kami sebelum balik, kita orang pergi dekat kedai kopi Nior Pantai Sau. Kopi kat sini memang sedap, tapi lagi best sebab korang minum kopi sambil tengok pemandangan. Korang boleh duduk kat kerusi ataupun korang boleh duduk je dekat lantai-lantai ni. Lantai pula kat rumput korang. Lepas tu korang boleh turun bawah sikit tengok pemandangan laut. Memang best. So time to go home. We are done.